Inilah dakwah pertama Nabi Ibrahim setelah dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dah berdakwah kepada penyembah berhala ni, malam ni dia pergi ke masyarakat dia yang menyembah bintang. Dia pergi dekat kumpulan yang menyembah bintang ni, dia pergi, dia cakap, apa yang kamu sembah? Dia cakap, kita sembah bintang. Oh, bintang, cantiknya. Nabi Ibrahim cakap, mungkin inilah Tuhan kita kepada masyarakat yang menyembah bintang ni. Jadi sukalah masyarakat yang menyembah bintang ni kepada Nabi Ibrahim kan. Sebab Nabi Ibrahim pun cakap, mungkin inilah Tuhan kita. Jadi Nabi Ibrahim ni boraklah dengan orang yang menyembah bintang ni sampai pagi. Dia cakap, bintang-bintang kita ni dah tenggelam. Aku tak suka kepada Tuhan yang tenggelam ni. Sekejap ada, sekejap tak ada ni. Jadi dia cakap, sembahlah Allah yang sentiasa ada dengan kita. Itulah dakwah Nabi Ibrahim kepada penyembah bintang. Lepas tu dah pagi ni, dia pergi kepada orang yang menyembah matahari pula. Dia pergilah dekat orang menyembah matahari ni, dia cakap mungkin inilah Tuhan kita. Jadi sukalah masyarakat yang menyembah matahari kepada Nabi Ibrahim ni. Jadi dia boraklah dengan orang yang menyembah matahari ni sampailah malam. Dia cakap, matahari yang kau sembah ni dah tenggelam. Aku tak suka Tuhan yang tenggelam timbul ni. Dia pun dakwah kepada orang yang menyembah matahari ni. Dia cakap, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa ada dengan kita ni. Tuhan yang menciptakan matahari itu sendiri. Bila malam, dia pergi pula dekat orang yang menyembah bulan pula. Dia cakap, mungkinlah ini Tuhan kita. Bulan yang sangat cantik ni. Dia borak sampai pagi juga. Lepas tu dia tengok bulan dah tenggelam. Dia cakap, aku tak suka kepada Tuhan yang tenggelam timbul ni. Dia dakwah lagi kepada orang yang menyembah bulan ni. Kata, sembahlah Allah. Apa yang Nabi Ibrahim bawa ni ajaran tauhid la ilaha illallah. Satu hari Namrud ni dia buat pesta yang sangat besar. Perayaan dia ni, semua masyarakat Babylon ni mesti kena pergi kepada pesta ni. Jadi Nabi Ibrahim tengok ini peluang dia untuk dia membuat helah lagi kepada berhala-berhala yang mereka sembah ni. Jadi orang ajaklah Nabi Ibrahim ni pergi ke pesta tu. Nabi Ibrahim cakap, aku sakit, aku tak boleh nak pergi. Dan inilah di antara 3 penipuan Nabi Ibrahim ni. Sedangkan Nabi Ibrahim tak menipu pun. Dia cakap, dia sakit tu hati dia. Nurani dia yang sakit melihat masyarakat yang menyembah berhala ni. Jadi dia tak pergilah pada hari tu. Bila dia tak pergi, dia pergi balik dekat tempat kuil yang masyarakat menyembah ni, patung-patung berhala ni. Dia pergi, dia hancurkan segala patung-patung yang ada di dalam kuil itu. Kecuali patung yang paling besar sekali yang ada dalam kuil itu, iaitu patung Namrud. Dia pun lepas dah hancurkan segala patung yang ada dalam kuil ni, dia gantung tapak